tips yang pertama saya nak kongsikan adalah kita pilih tadika Islam. Ulama kita kata 7 tahun ni umpama mengukir di atas batu. Maknanya whatever yang kita ajar ataupun anak kita belajar dalam tempoh 7 tahun yang pertama ni, dia akan kekal selama-lamanya. Dr. Maria Montessori katakan the most important period of education, yang paling penting adalah the first 6 years. Jadi sangat-sangat penting untuk kita pastikan anak kita diajar, dididik untuk taat Allah dan ikut cara Nabi. Jadi ini hanya boleh berlaku di tadika Islam pertama. Yang kedua, kita pilihlah English medium preschool ataupun sekolah yang menggunakan English sebagai medium komunikasi asas untuk mengajar anak-anak kita. Yang mana anak-anak kita bukan sekadar boleh baca, tapi dia boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan baik. Kerana mengikut dapatan kajian, hampir 2% sahaja Malaysian yang boleh speak English confidently. Yang ketiga, kita pilih pula modul pendidikan tadika itu mestilah berasaskan kepada fitrah anak itu. Apakah fitrah anak? Fitrah anak adalah bermain. Jadi kita kalau boleh pilihlah tadika-tadika yang menggunakan ataupun menawarkan konsep bermain seperti kaedah Montessori. Sebab kiranya anak kita belajar macam mana kita dulu belajar, duduk kat classroom, ada kursi, meja, cikgu cakap kat depan whiteboard, maka itu adalah against anak punya fitrah, maka sukarlah anak kita untuk mendapatkan keseronokan dalam belajar dalam tadika.